Belum cukup horror lagi hidup kau kalau kau tak tengok 3 cerita horror dekat Netflix yang tengah top 10 sekarang ni. Aku dah pergi tengok 3-3 ni. Yang first Telaga Suri Ram. Kalau kau tengok dekat Netflix, aku dah pergi tengok cerita ni dekat sinema, okey? Aku dah tengok apa yang kau tengok, aku dah boleh bayangkan apa perasaan kau yang tengok dekat TV tu. Cerita ni daripada cerita hantu kehilangan biasa je. Suri Ram yang jatuh dalam telaga tu, yang tak tahu pergi mana, yang hilang tu. Sampailah tiba-tiba cinta di dalam pasir ia menjadi laut. Itulah tetap cerita ni tengah nombor 1 dekat Netflix. Yang kedua kita ada The Elixir. The Elixir ni berkenaan dengan cerita zombie no. Macam mana nak jadikan zombie tu Indonesian? Kau faham tak? Jadi kita buat apa? Jadi zombie dia minum jamu. Jamu nak cantik. Biasalah orang nak cantik kan. Kita nak cantik tapi ingredient dalam tu dia tak bepom. So macam kau faham tak? Tak diktiraf lagi baik ke tak? Dia dah minum dulu, dia dah take the shot. Kau. Dia macam lambat no zombinya tu nak keluar tu kan. Tapi dia ada satu zombie tu sangat menyentuh perasaan aku. Zombie yang separuh badan dia kejar tu. Itu memang zombie dia sangat seram. Cerita zombie ni aku dah tertengok. So aku macam layan je lah. Dia walaupun daripada kampung, dia bukan macam zombie kampung pisang tau. Dan ini dia masih lagi zombie yang menjadi zombie. Tapi aku rasa zombie tu keluar agak lambat. Dia ada macam benda yang questionable. Tapi sebab dah layan-layan je lah. Yang ketiga, Attack 13 ni dah kenapa cerita ni? Sebab dua-dua karakter tu adalah jahat. The pembuli is jahat. Dibuli pun jahat. Tak dibuli sangat lah. Budak yang baru pindah tu pun sebenarnya adalah budak jahat. Sekarang ni pembuli dekat sekolah lama tu dia dah mati tau. Dia mati kenapa? Pak U dia dah kantor curang, dia dah confront, dia telah memang bully satu sekolah, tapi dia mati. Dia mati ni ada orang seru dia untuk hidup. Kau faham tak siapa yang seru dia tu? Kenapa kau seru dia dengan seruan yang sangat gila? So budak-budak ni, yang lain ni, girl-girl, boy-boy yang lain ni, hanya ada 3 hari je nak cari siapa yang seru tu. Dan diorang kena simbah satu air ni. Air daripada virgin supaya sumpahan tu dapat dimatikan. Babe, cerita ni memang geli, cerita ni memang horror is horrorness. Kau faham tak? Horror dia sangatlah gilanya. Kenapa kau tak ada idea lain ke? Kenapa nak menyuruh-nyuruh manusia ni? Kau faham tak? Itulah dia macam dua karakter-karakter yang jahat. Dia macam tak ada orang baik pun dalam cerita ni. Elok dia semua mati. Tapi itulah ending dia macam tu kan. Lian dia sangat geli. Aku tak tahulah kalau Jampi tu Jampi yang sebenar ke kan. Walaupun horror-horror dia ni tak cukup horror dalam hidup kau, layan. Benda dah top 3. Aku pun dah tertengok. Macam mana perasaan kau yang tengok cerita ni? Layan ke tak? Let me know dekat comment section.